Viral Yes, News. welcome to Viral News Malaysia pada hari ini. Okay, kita mulakan dengan berita yang agak menyentuh hati lah, menyentuh hati daripada hantaran daripada Bulan ya. Mengatakan sini bahawa sebentar jadi okey. Along Aizendi meninggal dunia ya. Jadi pelakon Along Aizendi meninggal dunia ya. Sini laporan tadi. Okey. Meninggal dunia pada awal pagi Ahad ini ya. Okey. Jadi pada Sabtu, isteri arwah iaitu Hamidah Muhammad Yatim memberitahu doktor telah menghubungi ahli terdekat bagi memaklumkan mesin yang dipasang pada badan suaminya telah dicabut ya. Dahulu media melaporkan Along berada dalam keadaan yang tidak sedarkan diri dan terpaksa ditidurkan di unit rawatan rasmi ICU hospital sedang. Sebelum ini Hamidah Muhammad Yatim memaklumkan suaminya dimasukkan ke ward pada Jumaat lalu kerana demam dan batuk berpanjangan. Doktor juga mensyaki terdapat jangkitan pada stand di saluran empedu. Ada stand di saluran empedu ya. Ada stand. Okey. Jadi takziah buat keluarga dan juga kita juga berdoa semoga segala urusan itu dimudahkanlah, segala urusan ini dimudahkan. Okey, itu berita pertama kita lah. Ya, berita pertama kita untuk hari ini ya, untuk hari ini. Baik. Berita seterusnya mungkin akan berlanjutlah tentang hari ini. Okey, tapi untuk hari ini itulah dia ya. Baik. Seterusnya kita beralih kepada berita ini. Ini daripada My Metro ya, My Metro ni. Okey, lain kali tanya dulu. Lain kali tanya dulu. Makanan itu dibasuh untuk haiwan jalanan, kata pemilik restoran. Ingat lagi di Negeri Sembilan tu, restoran nasi kandar yang makanan tadi dicuci. Dicuci. Laporan itu mengatakan bahawa untuk jadikan sebagai lauk untuk esok hari. Dan saya rasa artikel itu juga mengatakan bahawa pelaku tadi terus terang mengatakan bahawa makanan itu dibasuh dan saya dengar dibasuh saja. Okey, tapi ini pula yang berlaku ya. Seremban pemilik restoran nasi kandar di sini menafikan dakwaan premisnya mengital semula sisa makanan susulan tular sebuah video yang memaparkan seorang pekerja sedang membasuh lebihan makanan. Okey, pemilik Datuk Fadzil A. Bakar berkata tindakan itu sebenarnya dilakukan untuk mengasingkan minyak dan rempah ratus sebelum diberikan kepada haiwan jalanan. Okey, beliau berkata adalah mustahil untuk menjual semula sisa makanan kepada pelanggan kerana ia akan cepat basi dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Makanan itu akan rosak dengan cepat dan pelanggan pasti dapat mengesannya. Kami bukan baru dalam industri ini, mungkin orang lain melakukannya tapi kami tidak pernah melakukan perkara sedemikian, katanya. Okey, tapi kataan ini kami bukan baru di industri ini, betul. Mungkin orang lain. Maksudnya beliau mengetahui bahawa ada juga orang lain yang buat benda ini. Okey, contohlah ya. Jadi saya berkata seorang lelaki mengunjungi restoran itu beberapa tahun lalu untuk mengumpul sisa makanan untuk memberikan kepada haiwan jalanan seperti kucing dan burung. Okey, beberapa tahun lalu. Okey, lelaki berkenaan meminta agar makanan itu dibasuh terlebih dahulu untuk membuang minyak yang boleh menyebabkan penyakit kepada haiwan. Mengulas mengenai video klip itu, Fadzil meluahkan rasa kesal kerana individu yang mengakam dan menyebarkan tidak mendapatkan penjelasan daripada pihak pengurusan terlebih dahulu. Jika mereka tidak puas hati atau melihat sesuatu yang tidak kena, mereka sepatutnya bertemu dengan pengurus terlebih dahulu. Saya tidak menafikan reputasi saya terjejas akibat kejadian ini. Namun, tindakan merakam video itu adalah salah dan menceroboh dapur kami tanpa kebenaran juga untuk kesalahan, katanya. Okay, so Fazil berkata restorannya sudah disiasat Kementerian Kesihatan KKM dan laporan polis juga dibuat terhadap penyebar video tersebut. Jadi, orang yang merakam video itu pun akan terkenal juga lah. Rakam senyap-senyap dan juga membuatkan orang lain rasa kesal. Katanya beliau juga tidak menolak kemungkinan untuk mengambil tindakan undang-undang. Okey.
restoran berkenaan diartup di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 2003. Notis kompaun dikeluarkan di bawah Peraturan Ujian Makanan 2009. Saya tengok balik lah. I will look back into news yang ada benda itu. Saya tengok. Okey, saya ingat saya ambil artikel daripada SAIS, ya, seismik saya ingat dulu dalam saya punya pemberitaan tadi. Okey, dalam SAIS mengatakan restoran mamak didakwa jual semula lebihan makanan kepada pelanggan ditutup 2 minggu. Itu tajuk dia. Restoran mamak didakwa jual semula lebihan makanan kepada pelanggan ditutup 2 minggu. Ini daripada SAIS, ya. Jadi, betul. Tengok dengan gambar sekali. Saya ingat artikel itu pada hujungnya individu sebut mendakwa bahawa apabila ditegur, pekerja itu mengakui sisa makanan itu sedang dibasuh untuk digunakan semula. Itu ayat terakhir dia. Individu tersebut mendakwa bahawa apabila ditegur, pekerja itu mengakui sisa makanan yang sedang dibasuh untuk digunakan semula. Digunakan semula untuk apa? Itu dia. Tapi berita tadi adalah tentang pemilik tadi itu mengatakan bahawa beberapa tahun yang lepas, bermaksud beberapa tahun yang lepas, adakah individu itu masih lagi mengambil makanan itu ataupun sebaliknya. Faham tak maksudnya? Jadi kita kena menilai lah berita, ya, kita kena menilai. Macam juga kita pergi jumpa doktor. Doktor di GH mungkin akan berikan result macam ini. Tapi kita mesti nak mendapatkan second opinion. Jadi berita ini pun agak mencurigakan lah, ya. Bila mana SAIS mengatakan, ya, insiden itu diadakan di Facebook selepas seorang pejalan kaki, ya, mendakwa melihat seorang pekerja mencuci bahagian makanan yang tidak dimakan seperti ayam, kambing dan tahu yang kemudian disusun dalam dulang. Okey, dalam dulang. Alright. Jadi gambar ni pun dah jelas tau. Gambar ni pun dah jelas. Of course lah. Apa? Dia ambil secara curi-curi. Okey, secara curi-curi. Dan ada ni image daripada apa? Silon Han King melalui Facebook. Ada penggunaan ni namanya Silon Han King. Habislah. Maksudnya Silon Han King ni habislah. Memang dia kena lah. Dia akan kena, guys, oleh Datuk yang mendakwa dia, Datuk Adil, ya. Dia memang akan kena punya lah, ya. Jadi itu tadi daripada headline itu membawa banyak benda yang bermasalah. Okay, right? Okay, sebuah dan headline dia dan juga subheadline, sebuah restoran di Seremban didakwa membasuh sisa makanan dimasak dan dijual semula dalam tutup sebarang 14 hari. Jadi nampak tak angle tadi. Jadi kita kena betul melihat berita itu secara meneliti lah. Tapi saya rasa pemilik Facebook ni memang kenal lah. Dia memang kenal. Dan kita akhirkan berita sukan. Kuching City tawan Bandar Seri Begawan. Oh, title yang cantik lah, ya. Kuala Lumpur, Kuching City FC membawa pulang bekalan sisa selepas melahkan kemenangan 3-1 atas Brunei DPMM FC pada suku akhir pertama Piala Malaysia di Bandar Seri Begawan malam ini. Okey, ini bersuku akhir. Okey, kemenangan itu menyaksikan Kuching City kelebihan 2 gol untuk aksi tuan balik yang akan berlangsung di Kuching minggu hadapan. Sebaliknya, ujian sukar buat Brunei di PMM yang perlu bangkit di tempat lawan untuk menterbalikkan kemenangan itu. Abi. Entah. Sorry. Maaf. Ini nakal. Dia main ni. Nakal. Ni nakal. Okey. So, tanya kepada Sarawak juga, tanya kepada Kuching City FC. Jadi, kalau betul lah mereka akan berjaya, maksudnya mungkin lah sekiranya Piala Malaysia itu jatuh ke tangan Sarawak, memang best lah. Dan nampak gayanya JDT pun agak tercabar lah. Banyak kali menang tapi kemenangannya agak tipis JDT. Mungkin JDT akan terkeluar lah. Akan keluar. Walaupun saya ni adalah penyokong JDT, tapi saya rasa tahun ini JDT tidak akan dapat maintain lah. Mungkin Kuching City juga Selangor akan ke final. Okay guys, bye. Sampai hari Minggu. Bye. Bye.